Dakwaan yang mengatakan UMNO tidak lagi memperjuangkan agama Islam telah mendapat reaksi keras daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh. Beliau menegaskan bahawa parti itu tetap konsisten dalam usaha membangunkan pendidikan Islam, bermula dari peringkat tadika sehingga ke program teknikal dan vokasional. Dr. Akmal, yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau, menjelaskan bahawa UMNO tidak hanya membincangkan soal agama semasa musim pilihan raya, tetapi telah membina ekosistem pendidikan Islam secara berperingkat dan sistematik selama ini. Sebagai contoh, dari peringkat tadika, UMNO telah mewujudkan tadika Kemas Pra-Tahfiz. Di sekolah menengah, kita memperkenalkan MRSM Tahfiz. Malah, bagi lepasan sekolah, kita juga menyediakan TVET Tahfiz, ujarnya dalam satu kenyataan di media sosial. Menurut Dr. Akmal, tuduhan yang dibuat oleh ahli parlimen Marang bahawa UMNO tidak lagi memperjuangkan agama Islam adalah tidak berasas dan hanya berdasarkan persepsi semata-mata. Beliau menegaskan bahawa UMNO sentiasa berjuang untuk agama dan segala usaha yang dilakukan oleh parti itu mempunyai bukti yang jelas.